Hello, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak tunjuk sikit pasal gitar ni. Gitar yang baru saya dapat, iaitu Music Man Look 3. Okey, Look 3 ni versi tahun 2020. Okey, dia ada sedikit perbezaan dengan Look 3 yang sebelum ni. Okey, kalau Look 3 yang sebelum ni dia pakai pickup DiMarzio Transition. So sekarang yang model 2020 dia dah tak pakai DiMarzio Transition tu. So Music Man dia custom sendiri pickup untuk Steve Lukather. Okay, so bunyi dia ada sedikit perbezaan lah dengan DiMarzio Transition. Kalau DiMarzio Transition yang saya pakai dulu, bunyinya sedikit mendap lah. Bunyi sedikit mendap. Kalau yang ni dia terang sikit. Dan dapat rasalah dia punya output tu tinggi sikit daripada DiMarzio Transition. Okay, satu lagi yang beza dengan Look 3 sebelum ni, which is yang saya pernah pakai, dia punya fret lah. Kalau sebelum ni fret dia pakai stainless steel. So yang ni dia balik pakai nickel. Sebab katanya Steve Lukather tak suka pakai stainless steel. Okey, itu saja perbezaan dengan Look 3 yang sebelum ni. So gitar ni warna dia yang ini adalah dipanggil Ocean Sparkle. Ocean Sparkle. So belakang dia ada bateri. Sebab dalam body ni dia ada preamp untuk boost. So preamp tu juga boleh kalau buka boleh adjust dia punya treble, dia punya bass ada kat dalam. Okey, spek dia lebih kurang macam Fender American Standard. Itu body dia pakai Elder, rosewood fingerboard. Neck dia pakai roasted maple lah. Selected roasted maple dia panggil. So dia belang-belang. Tuner dia pakai Schaller locking tuner. So tremolo dia punya pakai traditional Music Man tremolo lah. Okay. So tak ada apa kot. Itu saja. Ni dia pakai yang screw 5. Music Man dia memang macam ni, dia screw 5. Okey, dan gitar ni datang dengan case Music Man. Di setup tali standard lah, 0942. Dia pakai tali Ernie Bond.